Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, yang mana kata berminat nak cari model Mercedes-Benz CLA 45S. Kita ada satu unit warna putih tahun 2021. Special unit ni dia dah datang dengan body kit dah. Korang boleh tengok sini dia ada AMG side skirt dengan dia pakai yang bawah ni. Body kit dia pakai jenis getah, so dia tak mudah calar bila korang langgar bawah-bawah apa semua. Depan ni dia dah datang dengan event warna hitam. Lepas tu dia ada getah dekat bawah ni. Hari ni dia pakai yang jenis getah punya, dia bukan plastik nampak. Dia pakai yang jenis getah punya. Okey, kalau korang nak pakai yang ni korang boleh pakai, boleh kekalkan ataupun korang boleh tukar yang lain. Okey, untuk kereta ni okey, special untuk kereta ni dia dah datang dengan PPF. Korang boleh tengok dia punya front bumper, side fender, hook dengan dia punya pintu dah ada dengan full PPF guys. Okay, untuk bahagian belakang ni korang kena buat treatment sikit lah untuk PPF dia, sebab dia dah lari dia punya tone. Inilah dia Mercedes-Benz CLA 45S tahun 2021. Belakang dia ada ductile warna putih. Okay, dia punya lampu dia ada gerigi sikit. Lepas tu exhaust dia pakai dua double exhaust korang boleh tengok sini. AMG exhaust tip, dua kiri dua kanan. Lepas tu okay, untuk kereta ni dia tak ada emblem. Kalau korang tengok dia punya style okay, sangat-sangat minimalis. Okay, dia tak ada emblem AMG dengan CLA 45S. Okay, so you guys yang mana berminat nak cari unit ni, apa untuk dia punya emblem, kita boleh belanja je. Boleh masuk CLA 45S, color warna hitam lagi cool guys. Okay, nampak dia punya spek. Color dia, interior dia, dalam dia warna hitam warna hitam dan juga color silikon. Korang boleh tengok bahagian dalam dia. Ini rupa bahagian dalam dia. Dan bawah ni dia ada shadow light shadow light Alphard Patch AMG. Okay, ini bahagian mileage dia guys. Okay, korang boleh tengok dia punya mileage dia. Yang ni original mileage ada Ocean Report yang kita provide untuk anda. 23938 km. Depan ada head-up display. Dan ini bahagian infotainment dia. Okay, dia ada ambient light 360 kamera. Lepas tu untuk kereta ni dia full spec, fully loaded. Dia ada AMG exhaust. Okay, AMG apa panggil, Valvetronic, semualah sekali. Okay, AMG exhaust tip. Lepas tu AMG suspension, 360 kamera, ada wireless charging. Semua complete guys, okay, untuk kereta ni. Dan dia pakai Burmester sound system. Senang cerita untuk kereta ni dia full spec, fully loaded guys. Okay, ini dia punya bucket seat. Korang boleh tengok dia punya bucket seat. Dia pakai AMG bucket seat warna silver dan juga warna hitam guys. Okay, okay, korang boleh tengok dia punya condition memang hitam. Okay, ini bahagian depan dia. Dia pakai AMG multifunction steering, half leather seat dan juga Alcantara. Lepas tu dia ada tombol untuk setting dynamic mode, AMG multifunction steering, dan dia ada pelbagai jenis. Okay, dia ada blind spot assist, turbo 4matic plus guys. Okay, so you guys yang mana berminat nak cari CLA 45S, korang boleh contact Din, boleh buat appointment. Ini bahagian dalam dia. Okay, lupa nak mention tadi, kereta ni dia ada sunroof. Okay, dia ada sunroof. Ini bahagian belakang dia. Okay, atas ni dia ada sunroof. Atas ni dia ada sunroof. Jom kita tengok bahagian depan dia. Ni nombor chassis dia. Okay, untuk kereta ni, ni nombor chassis dia. Sekejap. Okay, ni dia punya nombor chassis. Korang boleh check dia punya nombor chassis. Okay, dan ini dia punya tayar bahagian depan. Jom kita tengok tayar bahagian depan dia. Okay, kereta nampak berkilat lah, sebab dia dah ada dengan PPF. Tinggal untuk korang polish sahaja. Ini bahagian depan dia. Tayar dia pakai tayar Michelin Pilot Sport DS4S AMG caliper brake. Okay, tayar masih baru, masih elok lagi. So yang mana berminat nak buat nak view tengok kereta ni, korang boleh tekan link dekat bawah, boleh buat appointment dan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.